Awak dah buat penamaan KWSP ke belum? Tahu tak apa jadi kalau belum buat? Hah? Apa jadi? Tak pernah buat. Kena buat ke? Lah, ingat automatic backup family. Tak tahu pun sebenarnya ni. Ramai orang tak tahu bila kita buat penamaan ni, kita pun memilih individu atau institusi untuk menerima dan mentadbir simpanan KWSP kita bila kita meninggal dunia. Oleh itu, kita boleh merancang awal bagi mengurangkan kesulitan dan memastikan mereka yang ditinggalkan mendapat jaminan kewangan kita. Kenapa penamaan ini penting? Proses permohonan pengeluaran simpanan cepat. Tak perlu dokumen tambahan daripada mahkamah ataupun institusi yang berkaitan. Pengeluaran simpanan ahli yang telah meninggal dunia akan dibayar kepada penama dalam tempoh 21 hari bekerja. Jangan tangguh dan buat penamaan sekarang.